Cikgu, masih tekan kalkulator satu-satu ke nak kira GPMP kelas? Jom saya tunjukkan cara mudah nak kira GPMP di dalam Google Sheets. Yang pertama sekali, kita dah ada senarai nama markah pelajar dengan grade. Kita dah buat. Kemudian kita nak dapatkan lah nilai grade ni kita tetapkan lah 1, 2, 3, 4, 5, 9. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan bilangan pelajar yang dapat grade. Kita buat sama dengan kita count. Count if. Kita akan kira hanya kalau kita jumpa grade A. So pertama kita nak tengok range ni. Kita pilih range ni. So kita kunci kedudukan dia dengan tekan function F4, koma, dan kita nak cari kriterianya. Kriterianya ada dekat A. So tutup, enter. So kita dapat untuk grade A ada 5 dan saya tarik formula ke bawah atau double klik dia punya formula tu. So kita dah dapat berapa jumlah bilangan calon bagi setiap grade. Okey, kemudian kita perlu dapatkan GPMP. Untuk GPMP kita boleh gunakan formula average weighted. So, average weighted ni dia akan dapatkan jumlah semua, dia akan dapatkan purata. Okey. Kemudian first kali kita dapatkan nilai grade sebagai value. Kemudian kita perlukan weightage-nya. So weightage kita akan ambil bilangan calon. Tutup kurungan, enter. So kita dah dapat GPMP bagi pelajar kelas sekarang ni adalah 3.7. Jangan bazir masa rehat berharga anda untuk buat kerja mengira manual yang memeningkan ni. Nak sistem yang tolong kirakan markah grade dan analisis GPMP kelas secara serentak? Dapatkan template bijak slip melalui link di bio kami sekarang.